Ni last member M4 memang lawa kan. Nice. Ni belakang. Ada apa aja ini tengok. Mood dia. Movie. Okey, aku bukan ni untuk pasal aku guys. Welcome back lagi ke channel YouTube aku, Wan Media. Okay guys, today, hari ini aku akan tukar lagi. Okay, hari ini aku akan tukar barang lagi untuk projek Y aku. So untuk episod kali ni, aku akan macam aku cakap lah, aku akan buat tema. Aku akan ikut tema apa kabel set. Tema aku lah, bila kabel set hitam, aku akan tukar warna hitam lah Rin. Okay, so kali ni aku nak pakai warna hitam, tapi agak-agak aku nak pakai rim apa ni, geng? Rim apa? K7. Tapi K7 banyak stok lah. Tengok K7 stoknya. K7 pun ada banyak lah. Sebagai K7 ke, ataupun Wan, aku nak order Wan. Ha? Aku nak order tu Wan. Boleh, aku semua sayang, jangan risau. Nak pakai lah. Sini ada warna apa? Hitam, biru, banyak-banyak. Ataupun nak pakai ringkai ya. Ini barang baik guys. Barang baik hari Ramadan. Ini barang baik tau. Ini barang baik. Oi, kita buka dekat ni tu. Kan. Tu dia geng. Woo. Ni belakang. Okey. Kita review sikit rim ni. Dan padu. Okey. Tu dia. Okey, rim rengkai. Okey, rim rengkai. So dia punya special dia, hub dia boleh cabut, hub grey. Depan 1.6, belakang pun 1.6. Okey, dia punya CNC dia pun sini chrome, memang cantik, memang lawa. Memang lawa. Okey, tengok ni. Warna hitam matte. Dia bukan alloy ke apa, dia warna hitam matte. Hub dia grey, boleh cabut. Okey. Dia punya ni hub dia boleh cabut lah. Hub dia. PMP sini adalah PMP Y AC lah 125 untuk piring disk 4 screw. Okey, untuk piring disk 4 screw. So jom kita pakai. Let's go. Alright. Okey geng, kita pakai tayar Tinsan. Okey, kenapa aku suka jenama Tinsan? Okey, kelebihan Tinsan ni, Tinsan ni, okey, memang sedap. Kalau brake pun dia tak lari tau. Dia brake kan, dia akan straight macam tu, dia takkan lari. Tak ada. Okey. Dan aku naik yang ni pun bila naik highway, okey, dan aku pun throttle, bila aku langgar punya line tu, dia tak lari. Dia sedap.
Tu kelebihan tayar Tingsan ni. Dan harga dia pun keras macam ting 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 ting. Keras macam batu tu macam sana. Ya geng, so semalam aku dah siapkan motor aku, and then tak sempat habiskan semuanya. Apa je yang aku pasang semalam? Aku pasang rim Inkai 505, okey, warna matte, memang lawa, depan belakang 1.6 1.6. Ya. And then aku tukar lampu smoke geng. Lampu smoke memang lawa, warna hitam. Ya. Lepas tu footrest sama kiri kanan. Yang baru punya. So aku cakap aku nak buat full black lah. Siapa yang selalu follow aku dari dulu, okey, yang betul lah, aku jadi naik makeup akan ikut cover set. So dan atas permintaan jugalah aku banyakkan makeup motor ni. Orang kata, "Wan nak buat makeup macam mana cover set putih, makeup macam mana cover set hitam, makeup macam mana cover set merah." So aku akan ikut lah. Dan aku akan ikut warna yang kesukaan aku juga, macam tu. Ya. So, untuk kali ni kita akan buat full black, warna black untuk makeup motor aku kali ni lah. Cover set aku pakai cover set limited edition, Exciter punya, memang nice. And then sagi aku tukar juga. Aku akan tukar fork. Ya. Fork aku tukar fork Michi juga. Fork ni aku akan pakai dekat projek skuter aku. And then pump pun aku akan tukar juga. Aku pakai M4. Aku akan pakai dekat skuter juga, projek skuter aku. And then apa lagi yang aku nak tukar geng? Apa lagi? Ya. So stay tune je. Sekarang kita pergi ke kedai yang buat masak. Alright, let's go. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.
Come on. So hari ni kita akan tukar barang baru lagi. Okey, kita akan tukar fork, pakai fork. Mana fork Alun? Alun. Mana fork Alun? Tu, sana. Okey kan, so kita akan pasang fork machine yang aku buat baru ni. Boleh tengok video aku baru buat ni. Okey. Ni last member aku buat dekat aku sebab dia dah pindah kerja. So ni lah dia buat kat aku. Lepas tu kalau nak buat memang tak boleh dah lah. Sorry geng. Dan pump M4. Okay, M4 memang lawa kan. Nice. M4 padu. Okay. Apa yang beza M4 dengan M4 ni? Okay, ini tak ada. Dia punya tak ada ni. Oh. Dia tak boleh buka. Memang tak boleh buka. So for machine warna hitam, aku akan buat black. Yang ni warna silver. So aku akan buang. Aku akan buat warna black. So silver ni dia akan masuk dengan strike. Anyway, nak pasang ni tak? Metal. Test. Kita akan pasang metal dari brand Lativo. Brand Lativo. Metal ni dia kata ada TV. Sekejap kita akan test. Tak tahulah. Semua saja nak test lah. Nak test pakai. Ada TV, ada apa movie lah. USB lah. USB. Ada USB. Dari bawah USB. USB tak bawa. Ya, wifi tak wifi? Okay, kita akan test pakai yang ni. Ini satu. Dan gang. Okay, jangan lupa dapatkan baju first rank WM official gang. Memang nice, memang lawa. So, kualiti dia memang cantik gang. Mana zoom sikit. Dia punya design dia lawa. Padu, nice. Okay, saya dari kanak-kanak hingga dewasa. Jangan lupa dapatkan sekarang, harga memang murah. Memang betul-betul murah gang. Sebab kualiti dia memang cantik. Slim fit. So, kita mulakan video. Let's go. Alright. Purchase your tracks today. Yang mana order t-shirt WM official. So thank you sangat-sangat sebab kan order dah 150 helai order. So ada kekosongan lagi 50 helai. Okay, baju WM ni betul-betul limited sebab kami buat keluar hanya 200 helai sahaja. So cepat-cepat dapatkan sekarang. Okay, dan kau beritahu yang mana order tu kami dalam proses. Memang dalam proses untuk siap. Ikutkan tarikh siap tu, ikutkan dah siap ya baju ni. Cuma delay sikit disebabkan tempat proses kami buat baju tu berada di Alustar. So kawasan Alustar sekarang tengah PKP ya, tengah diperketatkan. So memang tak boleh nak masuk. So memang kat sana memang kedai-kedai memang tak boleh nak buka. So aku minta maaf sangat-sangat kalau lambat. InsyaAllah kami akan percepatkan. InsyaAllah dalam bulan ni juga kita akan selesaikan semua baju-baju yang order. So macam cepat yang boleh dapatkan baju t-shirt WM official. Cuba cepat dapatkan sekarang. Bobo. Bobo. Aku berak lupa flash. Purchase your tracks today. So okay, kita dah pasang fork machine. Sana kan? Oi. Fork Nice machine. tuan. Memang nice. Ngam. Padu.
Okey, itu yang fork tu kita akan pakai dekat ego, kita akan pasang dekat ego. Yang fork ni dia siap batang tau. Aduh. Ini siap batang oli ni kau pakai. So ketah lembut. Dia ketat sikit lah. Dia laju sikit lah, dia naik atas, dia pump. Okey. Oli punya fork. Jadi kita akan pakai kat ego project scooter. Penyuh. Jadi pun okey lah sebab ni original. Fork original. Fork original. Sangkut pam, sangkut belakang dah sebab dia ni gemuk sangat, terlalu gemuk. Tuan kata jangan gemuk, musuh kurus. Ya. Gemuk jangan wah, gemuk belok. Gemuk belok wah. Tak payah. Sangkut pula. Dah tadi nampak aku sakit, dia tak mau. Ya, sudah siap. Untuk pam bawah ni dah siap skin. Skin sendiri saja mesin. Pakai channel yang beritahu tu. Kita tengok. Sekejap aku akan polish sikit. Lepas tu bagi cantik-cantik sikit. Dan aku akan pasang ni. Meter digital. Aku akan test sahaja. Aku tak tahu lah pasang ke tak sebab akan test lah untuk tengok lah, bagi review sikit dekat hampa. Aku akan test pasal ada apa aja. Kita tengok mood dia. Support meter ni cerita dia simple PMP je. Yang berminat meter ni boleh baca nombor kat bawah, okey? Sebab stok tak banyak. So motor aku dah siap. Wan, kenapa pakai airbag? Sebab aku review tengah pandai dan mata aku dah manjai sebab teruk sangat. Aku hari ni tidur 2-3 jam saja. Alright. So sekarang kita review sikit apa yang aku buat. Yang pertama kali adalah rim engkai depan dan belakang. Okey, 1.6 tau. Rim ni 1.6, 1.6. Dan rim engkai ni dia punya material dia memang okey, memang lawa lah. Dia punya CNC dia. Lepas tu hub dia warna grey, dia boleh cabut. So memang cantik. Warna matte. Warna matte. Okey, tayar aku pakai saiz depan 70-80 Tinsan. Okey, 70-80 Tinsan. Dan belakang pun aku pakai saiz 70-80 juga Tinsan. So sama saiz. Jadi racing sikit. Okey, arm ni aku tukar bawah ni, arm Magic Boy. Magic Boy ni keluaran dia memang cantik. Dia punya CNC, dia punya cutting dan memang lawa lah. Memang betul-betul nice.
Okey. Rim 1.6 memang lawa, memang terbaik, memang cun. Terbaik dari ladang punya. Digital tu aku tak tukar. Sebab apa aku tak tukar tau? Sebab apa aku tak tukar meter digital tu? Sebab aku tengok macam takut sangat lah digital ni kan. Digital ni nak pergi jalan Johor aku risau. Takut short ke apa kan. Aku tak tahulah kan. Sebab aku belum pakai lagi. So dia nak pakai pun tengok macam susah. Aku kan erti kan digital ni macam susah lah. So aku pakai lah yang standard balik. And then yang tu, kalau hampa nak belilah meter digital tu, hampa boleh WhatsApp nombor kat bawah. Memang nice kalau pakai, memang nice. Semua aku tak erti pakai. Aku tak erti tengok digital, aku boleh pakai standard dia balik lah. So, geng, apa lagi aku tukar? Ya, tukar lampu smoke ni. Ya. So, kita test lampu smoke ni. Okay. Memang betul-betul cantik geng. Nampak garang. So nampak full lah black. Cuma sini lah tak black sebab aku pakai carbon. Sini pakai carbon fiber. So nampak nice lah. Kalau carbon set hitam ni aku nak cakap kalau make up lah. Kalau make up pakai punya inner carbon pakai set carbon, dia akan gelap sikit, dia akan tak nampak. Dia akan carbon ni dia akan kira lindung sikit lah. Sebab carbon set gelap. Kalau nak naikkan warna carbon ni balik, set yang cerah, pakai carbon set yang naik lah. Kalau macam ni carbon set akan gelap. Nampak carbon dia tak akan nampak sangat. Atas kesukaan hampa sendiri. So aku hanya pakai carbon set ni sementara sahaja. Dan aku akan simpan untuk carbon set ni. Lagi apa lagi aku tukar? Okey, pump aku pakai pump M4. So memang cantik lah. Pump M4. Pump ni pump lama. So aku pakai lah balik. Ya, M4 memang cantik. Okey, hose skin rack. Macam biasalah hose skin rack ni. Hose skin rack ni pakai bocok walaupun longgar, tapi dia tak bocok. And then fork. Ni boleh tengok kat video aku lah. Video aku buat fork ni. So member aku buat sendiri saja. Okey, fork ni fork Michelin lah ataupun fork Lee orang panggil. So cutting dia memang lawa. Memang cantik. Ni warna original dia lah. Aku tak cat pun. Aku malah cat. Mampu pergi dah. Dan lagi apa lagi aku tukar? Aku tukar fork rest Origo ni. Okey, kalau yang asal aku pakai tu bukan yang asal, yang aku dah tukar dah, tapi first model dia main kiri kanan tak sama, kiri kanan sengit. So aku tukar lah pakai yang sama model baru punya. Dia PMP Y15 memang kiri kanan sama, memang kiri kanan sama. Sama tinggi. Ya. Itulah. Itu saja dapat aku kongsikan untuk hampa. Okey, carbon set Eyesighter limited edition. InsyaAllah, so next video aku akan tukar banyak lagi barang dan aku akan bagi idea dan inspirasi untuk hampa make up motor dan custom dan modified motor yang mana lebih sesuai. Ya. So stay tune, jumpa next video. InsyaAllah kita akan tukar carbon set pula. Carbon set lagi. So stay tune sahaja, okey. Kita akan bagi inspirasi sebab ada subscriber aku yang komen, "Wan, tolong make up carbon set berwarna merah pula, merah matte." So insyaAllah kita akan buat tema warna merah pula. Ya, so tema warna merah kali ni tak akan banyak punya aku make up. Sebab sebelum ni aku pernah buat lah carbon set warna merah, tapi semua aku pakai barang-barang titanium. Full titanium aku buat. Untuk episod yang baru ni aku akan buat carbon set warna merah, sport ring merah. So hampa tengok, stay tune. Aku akan tunjuk dan aku akan bagi inspirasi untuk hampa buat dan make up modified motor. Ada bajet rendah dan bajet tinggi. So jumpa next video. Assalamualaikum. Alright, let's go. Sekejap. Yang penting jangan lupa subscribe, okey? Subscribe itu penting untuk bagi aku semangat untuk terus aku upload video, okey? Jumpa next video. Assalamualaikum.